kuah dia, kita letakkan udang dulu, 2. Okey Kak, bagi saya mi Hokkien dua lah. Mi Hokkien, okey. Alright. Letakkan Dalam mi Hokkien. first. Okey. Ada apa bahan dia dalam mi Hokkien? Bahan dia ada toge, kangkung, isi ayam cari dengan telur. Okey, lepas tu kita letak toge. Okey. Allah. Kangkung. Okey. Telur sebelah. Okey. Okey. Ayam cari sikit. Okey. Okey, ni siap untuk Ready bokor ha? ya. Okey, setelah kita panaskan kuah dia, kita letakkan udang dulu, 2. Okey. Untuk satu set 2 lah udangnya. Ha. Ni kuah untuk Hokkien mi Ya, betul. Kita buat siap dah. Bawang Ya. Ni hash brown Ya, Ni scrambled egg kan Ya. Salad Kecil goreng Chinese. Kami ada 2 sesi pagi dengan sesi malam. Kalau sesi pagi kami 7 pagi sampai 11 pagi, cuti hari Isnin dan Selasa. Kalau untuk sesi malam pula kami 5 petang sampai 11 malam, cuti hari Selasa saja.